Hai korang, Assalamualaikum. Kali ni saya nak share korang resepi biskut oren badam. Biskut ni sangat sedap sebab dia ada rasa lemak badam dan ada perisa oren. So, jom kita mulakan. Pertama sekali, saya menggunakan 250 gram butter. Kemudian, saya masukkan 80 gram gula icing dan kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 2 sudu orange emulko dan pewarna oren sedikit dan 10 gram kulit oren yang diparut. So, kemudian kita mix sehingga sebati. Kalau korang masukkan kulit oren ni, dia akan naikkan ataupun akan wangikan lagi biskut kita ni, okey? Kalau korang rasa warna oren tu tak berapa naik, so korang boleh tambahkan lagi sedikit pewarna oren. Kemudian saya masukkan 60 gram tepung jagung, 420 gram tepung gandum dan 50 gram serbuk badam. Untuk tepung gandum, korang masukkan sedikit demi sedikit sehingga adunan korang ni menjadi dough yang tak lekat di tangan dan mudah untuk diterap, okey? Bila adunan kita dah siap, so kita dah boleh canaikan kita punya dough ni dekat atas kita punya loyang ataupun kita punya alas, okey? Dan kemudian kita dah boleh terap biskut kita dengan menggunakan acuan yang korang suka. So, saya menggunakan acuan yang bentuk love macam ni. Korang boleh dapatkan kat mana-mana kedai bakery kalau korang berkenan. Dan boleh je korang buat bentuk. Ikut terserah kat korang, ikut kreativiti korang, okey? So, kita akan terap sehingga habis. Bila dah siap terap, so saya akan sapukan putih telur dekat atas biskut kita. Ni optional. Kalau korang nak sapu putih telur boleh. Tak nak sapu pun tak apa. Okey? Kemudian saya hiaskan dengan almond slice. Putih telur tadi disapu untuk bagi almond slice ni melekat pada biskut kita. Okey? So kita akan letak almond slice ni sehingga habis. Bila dah siap, so saya akan bakar dalam oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit. Okey korang, inilah hasilnya biskut kita. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye!